Untuk i5000 model Mercedes ni dia sekali dengan air cooler. Macam kau tengok dekat bawah ni dia ada dia punya air cooler. Okey, so aku buka dia punya air cooler ni. Okey, hari ni aku nak kongsi sikit model-model Mercedes. Biasanya Mercedes yang menggunakan i5000 yang plastik ni biasanya model A-Class, GLA, GLA, model C-Class dan juga E-Class lah. Biasa model-model ni memang guna i5000 yang plastik. Okey, problem daripada i5000 ni adalah i5000 ni boleh crack sebab dia plastik. Jadi sampai jangka hayat dia memang benda ni crack dan akan bocor lah. Selain daripada benda ni crack, dia ada masalah yang lain, iaitu bahagian oil cooler. Untuk i5000 model Mercedes ni dia sekali dengan air cooler. Macam kau tengok dekat bawah ni dia ada dia punya air cooler. Okey, so aku buka dia punya air cooler ni. Okey, okey, so ni macam kau tengok ni adalah air cooler untuk model Mercedes. Okey, kebanyakan kereta konti dia dah mula pakai air cooler lah. Bukan konti saja, kereta-kereta Asia pun ada juga yang pakai air cooler ni. Air cooler ni dia mempunyai dua laluan. Okey, dia ada laluan air dan juga dia ada laluan minyak. Bila laluan air dan laluan minyak ni dia lalu bersebelahan, dia ada satu risiko bocor bahagian dalam. Bila bocor bahagian dalam ni, itu menyebabkan minyak dan juga coolant tu dia bercampur. Bila jadi macam tu, dia akan beri efek yang buruk lah kepada enjin kereta korang. Untuk korang dekat luar sana tu, seeloknya bila mileage kereta korang tu dah melebihi 100,000 km, kita memang recommend untuk korang tukar benda ni. Sebab kita risau terjadinya masalah-masalah yang kita katakan tadi tu. Okay? Jadi untuk korang dekat luar sana tu yang menggunakan kereta Mercedes yang berhampiran dengan Cyberjaya dan juga Putrajaya, jika ada masalah dengan kereta Mercedes korang, boleh datang kat bengkel kami, Transmatic Auto Base.